Hai, Assalamualaikum. Siapa yang dekat sini pernah makan yogurt marble cake? Mungkin ada yang tak pernah makan kan? Kalau letak yogurt, masam ke kek ni? Tak ada rasa masam langsung. Tapi hasilkan kek yang lebih moist dan lebih sedap. Kalau ada yang tak percaya, mesti cuba buat dan rasai sendiri nikmat dia makan yogurt marble cake. Jom teman saya rasa. Dah tak sabar nak rasa kek ni. Tengoklah. Lembut, moist. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Sedapnya kek ni. Ini first time tahu saya buat kek letak yogurt. Dia punya rasa dia, ya Allah, sangat-sangat sedap. Lepas tu moist sangat tahu. Ya Allah, sedapnya. Makan lagi. Ni saya makan untuk sahabat ya. Tengok tu, garing elok kat tepi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, moist, manis dia just nice. Dia sangat-sangat wangi. Sebab letak coffee Imalco tadi. Dan dia berasa kelainan tau. Yang sangat luar biasa. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 250 gram mentega. Saya guna salted butter. 5 biji telur. Saya guna grade B. Seterusnya 200 gram yogurt. 1 sudu kecil esen vanila. 250 gram tepung naik sendiri. 200 gram gula caster. Dan yang terakhir 1 sudu kecil baking powder. Untuk kek ni juga saya telah cairkan 100 gram dark chocolate coin secara double boil. Jom kita tengok cara-caranya. Masukkan mentega ke dalam mangkuk. Kemudian saya pukul mentega sampai lembut dan juga gebu. Okey, kaut bahagian di tepi-tepi tu dan pukul lagi. Sekarang saya masukkan gula caster. Okey, dan pukul lagi sampai jadi kembang. Warnanya cerah dan juga gebu. Sentiasa kaut juga ya di sisi bekas tu supaya semuanya bercampur sekata. Okey, pukul lagi sampai semuanya tercampur sekata dan juga jadi warna kuning pucat. Sekarang saya masukkan telur satu persatu. Okey, dan pukul sehingga sebati sebelum memasukkan telur yang seterusnya.
Sekarang boleh masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Yogurt ni baru dikeluarkan daripada peti sejuk. Saya timbang, kemudian terus masukkan ke dalam adunan. Okey, mix lagi sampai semuanya tercampur sebati. Sekarang saya masukkan tepung naik sendiri yang telah dicampur dengan 1 sudu kecil serbuk penaik iaitu baking powder. Okey, masukkan sedikit demi sedikit dan kacau ya. Tepung ni saya dah ayak sekali dengan 1 sudu kecil baking powder. Selepas masukkan tepung, kita guna speed yang paling perlahan ya. Okey, jangan overbeat. Okey, last kali saya buat teknik kaut balik untuk pastikan kesemuanya tercampur dengan sekata. Sekarang saya bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, lebih kurang dalam 8 senduk kecil tu saya akan campurkan dengan coklat. Masukkan dark chocolate corn yang telah dicairkan. Okey, kemudian kita akan kacau sebati. Saya tambahkan setengah sudu kecil kopi Imalco ke dalam adunan coklat ya. Ini akan memberikan rasa dan bau yang sangat-sangat best. Saya ambil sedikit masukkan ke dalam piping bag ya, untuk dihiaskan di atas kek nanti. Sekarang saya masukkan adunan secara berselang-seli. Okey, saya letakkan adunan yang ada di dalam piping bag. Sekarang saya rata-ratakan yang bahagian plain ni ya. Adunan coklat yang ada di dalam piping bag tu saya lorekkan di atas kek.
Sebelum bakar kek, saya hentak-hentakkan dulu 2 hingga 3 kali. Ini untuk mengeluarkan gelembung udara jika ada. Tadi saya telah pun panaskan oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit. Sekarang saya bakar kek pada suhu 150 darjah Celsius selama 45 hingga 1 jam. Ini bergantung kepada oven masing-masing. Selepas 40 minit, saya letak aluminium foil di atas kek dan bakar lagi 20 minit. Jadi keseluruhannya ialah 60 minit. Selepas 1 jam, saya cucuk dengan lidi sate. Okey, tak ada yang melekat pada lidi sate, maksudnya kek dah masak. Selepas keluarkan daripada oven, hentak sedikit ya. Okey, angkat dan keluarkan kek. Nanti kek akan kecut. Tengoklah tu, bila dah sejuk, saya potong kek. Lembut dan moist je. Rasa yogurt marble cake ni sangat-sangat sedap, luar biasa lembut, moist dan sangat harum. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba.